Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Syahmina binti Amrul Nizat, bernombor metrik S80687. Hari ini saya akan menerangkan tentang satu spesies sotong Euroteuthis chinensis atau mitra squid. Seterusnya saya akan terangkan taksonomi sotong ini. Untuk kingdom, sotong ini adalah kumpulan Animalia. Untuk phylum pula, dia adalah kumpulan Mollusca. Untuk kelas Cephalopoda, order Teutida. Untuk family pula, dia adalah family Lolinidae. Untuk genus adalah Euroteuthis, dan untuk spesies iaitu Euroteuthis chinensis. Seterusnya dari segi biologi pula, saiz sotong ini boleh mencapai panjang meter, badan tidak termasuk sungut sehingga 25 hingga 40 cm. Badannya berbentuk silinder tirus di belakang dengan sirip atau fin yang lebar dan berbentuk rombik atau berlian. Pemakanannya pula, sotong ini adalah pemangsa yang aktif, memakan ikan kecil, krustasea, udang atau ketap dan molluska yang lain. Untuk kitaran hidup pula, sotong ini mempunyai kitaran hidup yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, dan ia bertelur di dasar laut. Untuk habitat pula, sotong ini mendiami perairan pantai yang cetek di dasar berpasir atau berlumpur. Mereka hidup di zoobenthi atau dasar laut dan pada kedalaman cetek dan sehingga kira-kira 150 meter ke bawah. Untuk sebaran pula, sotong ini tersebar luas di Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk Laut Cina Selatan, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Taiwan dan China. Seterusnya pula, kepentingan dalam perikanan. Sotong ini adalah spesies komersial yang penting dan bernilai tinggi dalam perikanan serantau. Dalam kaedah tangkapan pula, sotong ini ditangkap dalam pelbagai kaedah, terutamanya pukat tunda, pancing cumi atau giggling dan pukat tarik. Kegunaannya pula, sotong ini sangat popular dalam pasaran laut tempatan dan juga diekspor. Ia terkenal juga dengan tekstur yang lembut dan sesuai untuk pelbagai masakan. Sekian, terima kasih.